Sambal balado. Tengok je. Tengok $5. Yang kita makan kat Batam. $5 ke? Becuk ada, matang ada ni. Cuma $5. Hitam, 1 kilo 12 akan pilih. Ini satu bakul $5. $5 batang. Cari mie. Saya ni panggung Ada minta. $10. Ada. Good. Okay. Ah. Tahu ada? $7. Ini rampas. Pisang goreng kan? Goreng. Nak ke? Plastik lah. Oh. Yang ambil banyak. Sikit Banyak je ni. ada. Ya, ni masak ni. Ni besar-besar ni. Murah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada kedai lain Ini semua yang nipis-nipis tu. Arabnya. Balik potong dah tak bayar tu. Boleh Kan? lah? $6. Boleh potong. Balik nanti potong lah. Tak ada masalah. Ada bi $1. Disposing. Banyak je ada nak beli. Nak beli ke? Tak payah. Tak payah. Ni. Ni oden. Ni ada ni. Ada bi still available. Kena beli basuk tu susu bunjuk tak payah. Susu bunjuk pun tak payah. Banyakkan sini made in Indonesia. Indomie popular kat Singapura. Indomie ni Maggi pun banyak. Saji sos. Nah, sini. Sana tu untuk ni ya. Ada tu beras sedia. Oh, okey apa sini mana tu letak atas sini? Aku tak tahu ah. Tak ada. Tak bawa ni. Jaya nak ada beras. Oh, alah berjaya ni je. Ada beli ni anggur. Tak beli paste. Paste apa? Paste apa? Dah lah banyak belakang. Tak lah, abang nak paste apa? Paste. Ni pagi-pag ni. Oh, paste. Dah banyak lah. Sini okey je. Ni Ashura. Ni semua sambal hijau. Al-Barakah. Ada olive. Kuih. Ha? Nak?
Dia apa ya? Kuri. Oh. Satu pack ni berapa dik? Lauk 16 beli 2 11. Lauk sama lah. Bisa packing. Ni je bag ni viral pun. Bag ni popular ni kat sini. Ada cupboard dalam ni. Ni ada barang orang masuk. Bang. Yes, tak tepi tu barang lalu. Oh. Kalau nak lalu. Perlu ah. Ikan apa? Ha? Oh, lauk tadi tu? Lari nak makan atau Lauk tu, tak nak ah. Lauk tak nak? Tak nak. Oh, dia masak sup sendiri tak apa. okey lah. Boleh ya, ada depan kan ada kan. Terus. Dia ada toge pun juga. Kongsi Pak Choy. Sudah. Like. Thank you. Satu ringgit $1. Jom. Tengok. Toge ah? Berapa? Toge. $1. Banyak lah $1. Sekarang ah, rusak banyak.如果sekarang barang mana banyak oh? Oh, banyak. Oh, sama lah. Tambah banyak. Ni ada 80% lah. Boleh lah. Cakap stop, saya stop. Saya kata oh, itu Makasih. Peme. Đây, băng. Hai. Cái nào một đây xin. Để nào không? Offer. Mutton. Okay bang, tak bang, okay bang. Susu Indonesia. Jalan dulu. Meriah ikan.
kalau dengan kau kurang lah macam. 加一个鸡块，标准。 Ya lah. Dah lah. Okay, tamat. Tour of the pasar. This is our first time di pasar. Ke Singapura. Barat. Okay. Itu saja ya. Ronda-ronda pasar dekat Bukit Gombak minggu hari ni. Biasa lagi minum dulu. Pas. Semua barang dah beli, dah dapat. Apa lagi? Nak singgah minum ah? Minum eh? Alright. Okay. Kuih, $3, $5. Kuih, kulit kacang. Hasil menuba. Okey. Okey. 80 sen. 80 sen. Okey, 80 sen ayam. Bila ayam yang frozen. Terus sayur, habis berapa dolar? $30. Oh, ini tak tahu. $50 lah. Tak sampai 50. Ramai. Mas cafe dulu. Tak. Right. Okay, itu je hari ni. Salam Balik. dari pasar Bukit Gombak. Balik nak kena masak hari ni. Kita masak hari ni, bos balik hari ni. On the way dalam flight daripada jangka sampai pukul 3 petang. Petang. Okay, kita minum dulu. Okay, lepas ni kita nak balik sehingga rumah air ni kalau sempat boleh buat tangan. Sikit. Okay, boleh buang. Jadi itulah. Tadi ada anggur lah, $5 je anggur. Okay, selesai minum sikit lagi. Sedap tak? Air dia. Kurang susu. Dia letak susu sikit kan? Lepas dia letak susu cair tu. Lepas tu dia tarik. Tak tahu ni. Jadi lah. Saya rasa tu budak Malaysia. Terima kasih guys. Dari semalam pun yang dekat kedai pun dari esok je. Apa ni? $5. Sebab kita orang sini buat macam murah tapi Orang tak beli. beli kan. Kita suka ikan ni juga. Okey lah, experience. Kita tak pernah lagi walaupun dah lama tu Singapura ulang kali. Kita tak pernah beli. Rasa ni first time kita pergi pasar dekat Bukit apa dekat Singapura ni. Dulu ikut mother ikut mak jalan pergi pasar. Kita tak pernah beli. Ramadan lah beli ayam dulu kan. Dekat nak raya tu. Betul Geylang pun sekarang dah tak best lah. Pasar Geylang selalu mother pergi Jurong West. Kita jauh nak pergi tak sempat Jurong West. Itu pasal tapi orang cakap Bukit Gombak ni second terbesar selepas Geylang. So kita pergi lari ni. Okay, bye. Jumpa lagi. Lagi jalan rumah Aini. Sini ke rumah Aini kejap. Tapi tak tahu dia batuk blok berapa. Kan? Sebab itu jalan jauh juga kan. Dia ada burung-burung ni kan. Tempat dan sini ada juga penggemar burung-burung. Ha? Saya tak tahu dia blok berapa. 317. Ha? Terus eh? Aku dah lupa. Dia bukan depan rumah dia ada burung ni.
Oi, berat. Ni lah. Mesti mencari rumah air ni. Betul lah, ni ada tu tempat tidur kucing tu. Ya. Ni kan ada tempat kucing tidur ni. Ni kucing dia ni. Ni. Ni kucing dia ni je. Ada sakit je. Hai. Hello. Tu? Dia tidur. Dia dah tua dah. Tidur. Kau nak kacau. Ni dia ni. Ni. Kau mati sabar semua. Ada orang. Duduk okey. Ni. Alamak. Kita tak pergi main ni kak? Oh ya nak pergi. Aini. I cari rumah you berpusing. Macam mana kau boleh berpusing? Kebetulan ada 2 tetamu. Aku rasa aku nak layan satu teramu. Apalah lain. Sabar. Boleh jawab tak apa. Aku layan first. Macam? Alhamdulillah kamu sang. Alah aku sang. Kau bila balik? Alamak. Tak apa. Kita lambat lagi balik. Nak tidur sini. Nak tidur sini. Tak payah masuk. Ni, sekejap je. Seorang ke? Seorang. Farah, keluar petang ke? Intern. Depan rumah Aini ni, dia rajin tanam ni. Warga ni sudah penat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru sampai lah. Kau ambil kursi tu, kau duduk sini. Bawa kipas. Angkat kursi. Tak apa. Angkat kursi. Tak payah. Baik apa? Aku kalau nak pergi jalan, kau tak sibuk ni. Aku kalau nak pergi jalan yang pergi tempat-tempat ni, inilah tunggu main dalam tu punya bini tu datang. Oh, Nak pergi sana okey lah. sini. Okey lah. Saya masuk dah. Kau datang. Bawa lori tu. Dia macam tu lah bang. Macam apa? Tu kan tisu lah. Macam Kamal kan tisu kan. Tisu. Dia masih bergambar. Raya kita tak masuklah raya sebab jam kan. Naik bas je. Nanti dah habis.